Okay guys, Assalamualaikum. So sebelum ni aku ada buat video pasal iPhone lama RM1,000 versus Android baru RM1,000. Aku tengok ramai suka video tu, banyak gila komen kat bawah-bawah tu, bincang-bincangkan, berikan pendapat masing-masing, mana satu yang korang pilih dan sebagainya, sangat menarik. Jadi hari ni kita nak turunkan lagi bajet. Kalau korang ada bajet sekitar RM500 sahaja, korang nak beli iPhone lama hampir 7 tahun yang lepas, iaitu iPhone 11 ataupun pun bajet Android yang baru Infinix Hot 70. Dalam kata lain, X flagship versus new budget phone, mana satu yang lebih berbaloi, lagi best guna. Jom kita bandingkan. Let's go. Yang pertama, design dulu. iPhone 11 sampai sekarang masih lagi rasa premium. Frame aluminium, size body yang kecil, rangka dia jenis melengkung, bukan flat macam iPhone zaman sekarang, menjadikan dia lebih sedap pegang di tangan. Manakala Infinix Hot 70 memang boleh kata nampak lebih moden, design pun nampak lebih colourful, lebih menarik. Bahagian depan skrin lebih besar, punch hole display, dan aku suka dia ada one tap button yang korang boleh customize ikut suka. Nak buka ChatGPT, buka AI, flashlight ataupun app-app yang lain, boleh tekan button shortcut ni. Cuma aku perasan kamera je tak boleh nak buka. Mungkin dia tak nak tiru kamera button iPhone kot. Mungkin. Tak lupa juga phone Android RM500 ni dah berikan lampu LED kat belakang untuk notification, call dan macam-macam. So memang lebih menarik. So senang cerita, aku boleh kata walaupun material phone Android RM500 ni dia rasa murah sikit lah compare kepada iPhone tu, tapi dari segi function, practicality untuk penggunaan harian, aku rasa Infinix lagi best. Tapi macam biasa, apapun design ni benda yang subjektif lah. Mungkin betul aku cakap dari segi function, practicality, Android menang dan design dia lebih unik. Tapi dari segi premiumness, sedap pegang, iPhone 11 menang lah. So mana satu design yang korang suka? Komen sikit. Okey, sekarang pasal skrin. Atas kertas memang nampak yang phone Android RM500 ni memang nampak lebih padu. Yes, kedua-dua skrin phone RM500 ni, Android ke iPhone ke, dia masih lagi gunakan skrin LCD bukannya AMOLED, sesuai dengan harga yang ditawarkan. Tapi bila aku guna lama-lama dua-dua sebelah ni, aku masih lagi prefer pengalaman skrin iPhone 11. Walaupun dia hampir 7 tahun yang lepas dan masih lagi LCD, aku perasan kualiti panel LCD iPhone ni dia slightly lebih bagus daripada LCD Infinix. Color production dia lebih bagus, dia punya viewing angle pun memang lebih bagus, dan juga dia punya touch response pun lebih sedap. Itulah aku boleh kata kelebihan X flagship berbanding phone bajet yang baru. Tapi kita boleh nafikan yang refresh rate 120Hz dekat Android bajet baru ni memang ada. Cuma majority app dia limit ke 90Hz saja. Betul, slightly lebih smooth daripada iPhone 11 dan skrin pun lebih besar. Cuma quality wise tak boleh nak tanding iPhone. Dan kalau aku nak cerita pasal dia punya speaker, dua-dua telefon ni tawarkan dual stereo speaker, satu atas satu bawah. Cuma aku perasan kualiti speaker iPhone ni lebih bagus daripada kualiti speaker Infinix. Mungkin sebab S flagship versus phone budget lah kan. So overall dari segi pengalaman, experience, tengok screen, tengok movie, aku boleh kata iPhone 11 slightly lagi sedap daripada phone Infinix. Masih sedap lah walaupun dah 7 tahun yang lepas. Dan satu lagi yang masih lagi sedap pada iPhone 11 adalah dia punya performance. Dia gunakan chip A13 Bionic, compare kepada MediaTek Helio G100 yang ada pada Infinix Hot 70 ni. Memang A13 Bionic ni lebih padu lah. Aku dah run Geekbench 6, memang skor dia hampir 2.3 2.5 kali ganda macam tu, lebih padu compare kepada phone Android budget baru ni. Dan even waktu gaming pun aku perasan yang iPhone 11 ni dia berikan setting yang lebih tinggi sikit compare kepada phone budget baru Infinix. Dan overall untuk penggunaan harian macam TikTok, YouTube, WhatsApp, Chrome, memang ada rasa iPhone ni slightly lebih laju. Dia taklah ketara gila, tapi ada kelebihan dekat situ. Cuma disebabkan skrin iPhone ni masih lagi 60Hz, dari segi experience scrolling tu dia tak se-smooth Infinix lah. Tapi overall penggunaan memang dapat rasa yang iPhone loading time walaupun RAM kecil slightly lebih laju compare kepada Infinix. Cuma korang kena take note yang iPhone 11 ni, macam aku cakap pada iPhone 13 sebelum ni, memang dia rasa lebih panas sikit bila main game ataupun buat kerja berat. Mungkin sebabkan badan telefon ni lebih kecil, so haba tu lebih senang nak track dan dia tak release dengan elok lah. So kalau korang nak main game lama-lama, mungkin Infinix lebih bagus. Tapi dari segi pilihan setting, memang iPhone lebih mantap. Apapun dari segi overall performance dia, aku boleh kata iPhone 11 menang. Okay, untuk kamera pula. Honestly, kalau kita comparekan kamera kedua-dua telefon ni, aku boleh kata ada satu pemenang yang jelas, iaitu
iPhone guys. iPhone kamera as flagship dia masih lagi padu compare kepada Android RM500. Korang boleh comparekan sebelah-sebelah. Memang kita dapat tengok yang as flagship adalah as flagship. Kamera flagship memang dapat rasa quality flagship tu. Manakala phone baru 500 memang rasa macam harga 500 lah. Harga budget, quality pun agak budget dengan warna yang tak nice sangat. Dia okey, cuma nak lawan dengan iPhone 11 ni memang susah nak menang lah. Warna dekat iPhone lebih tepat, lebih natural, and hasil gambar dia nampak lebih konsisten. Even sharpness gambar iPhone 11 ni pun lebih bagus daripada sharpness gambar Infinix 500 ni. Dan jangan lupa iPhone 11 masih lagi ada kamera kedua, kamera ultra wide. Infinix langsung tak ada, dari satu kamera saja. And dari segi video, iPhone pun menang sebab dia boleh shoot 4K 60 depan belakang. Ini aku comparekan video tu sebelah-sebelah. Dari segi setting actually Android ni boleh sampai 2K 30, cuma yang tu tak stabilize. So aku pilih 1080p 30 lah untuk compare dengan iPhone. Even aku dah onkan stabilization Android pun tak se-smooth iPhone punya video. Okey, ini video sampel bahagian depan untuk iPhone 11. Okey, so ini video sampel pada bahagian hadapan 1080p 30. Okey, kalau ada satu segmen yang Android sentiasa menang adalah segmen ni, iaitu bateri guys. Bateri Infinix ni lagi padu daripada iPhone. Bukan sahaja kapasiti dia besar, iaitu 6000 mAh compare kepada iPhone 11 3000 lebih saja. Tetapi juga fast charging dia pun lebih laju 45 watt compare kepada 20 watt iPhone 11. Dan aku siap buat test untuk buktikan bateri phone Android ni memang solid. Aku test lah. Tengok YouTube selama 1 jam. Aku perasan bateri Android turun sekitar 4% sahaja. Manakala iPhone 11 yang aku guna ni, walaupun bateri health dia masih lagi 99% bateri ori, sejam tengok YouTube turun sekitar 8%. So korang boleh agak lah yang bateri Infinix ni hampir 2 kali ganda lebih tahan lama dan lebih jimat, lebih efisien compare kepada iPhone. So bab bateri, Android sentiasa champion. Okey, sekarang aku nak cakap pasal benda yang buatkan aku agak terkejut, iaitu dia punya software. Aku tak sangka yang Infinix kali ni dah berikan jaminan 3 tahun OS upgrade dan 5 tahun security update. Dan kalau aku nak cerita dari segi software XOS Infinix ni, aku perasan dia ada macam-macam ciri AI. Ada Circle to Search, Gemini, ada beberapa AI tools yang lain yang memang berguna lah untuk kegunaan harian korang. Tambah-tambah lagi dengan one tap button dia memang function lah. Manakala kalau nak cerita pasal software update untuk iPhone 11, hasil aku iOS 27 tahun ni mungkin akan jadi kemas kini besar terakhir dia. So dari segi software, mana satu yang best? Betul, iOS ni dia lebih menarik, design UI lebih cantik, aplikasi slightly lebih optimized, dan overall penggunaan rasa sedap lah. Lagi-lagi kalau korang pengguna peranti-peranti Apple yang lain, ekosistem dia solid. Tetapi aku boleh kata AI dan software update 3 tahun ni dia macam buatkan aku kali ni lah pergi lebih ke arah Android tu. Lagipun SOS ni taklah buruk ke apa, dia fun, colourful, mudah nak navigate. Actually between folder tu boleh swipe ke tepi je, memang sangat mudah lah. Cuma of course dia tak se-optimize iOS. Tapi still kali ni aku prefer software Android RM500. Dan akhir sekali pasal peace of mind. Ini perkara yang aku dah cerita pada comparison sebelum ni. Ini adalah benda yang korang dapat bila beli phone baru. So memang korang dapat peace of mind pada phone Android baru RM500 dan tak dapat pada iPhone 11. So peace of mind ni maksudnya bila korang beli tu baru brand new, seal, buka kotak, semua benda baru, tak perlu risau rosak, dan kalau rosak pun ada warranty yang cover. So memang tenang je fikiran korang, peace of mind. Manakala iPhone 11 ni, satu benda dia dah use, dah digunakan bertahun-tahun, dan korang kena check dia punya battery health macam mana, Face ID okey ke tak, dan keadaan phone tu secara overall okey ke, sebab dah lama sangat daripada tarikh awal dikeluarkan. So kalau korang malas nak fikir semua benda tu, tengoklah phone Android baru, senang, peace of mind. Jadi guys, secara conclusion dia, actually aku agak terkejut juga yang iPhone hampir 7 tahun yang lepas masih lagi berikan pengalaman flagship yang susah phone Android baru RM500 ni nak tandingi. Apapun, kalau korang nak cari mungkin second phone ataupun nak cuba-cuba masuk Apple ecosystem dengan bajet yang rendah, boleh pilih iPhone 11. Tetapi korang fikir elok-elok lah, kalau nak beli the only phone untuk kegunaan harian korang, belilah phone baru yang ada peace of mind. Mungkin dari segi overall specs dia masih lagi tak boleh nak lawankan iPhone 11 yang berikan experience flagship.
Tetapi untuk harga dia, macam-macam benda yang korang dapat. Bateri besar, skrin besar, software update pun dapat, charging pun laju. Okey lah, untuk harga 500 lebih dia memang nice. Tapi kalau korang jenis hidup yang mencabar sikit kan, memang YOLO sikit, iPhone 11 boleh try. Tapi kalau rosak, jangan komplain lah. Itu saja. Jangan lupa like video ni kalau korang suka, dan subscribe YouTube channel Teku kalau video ni membantu korang. Dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Stay safe, hati-hati, sentiasa happy. Bye-bye.